bila saya menjejaki bumi Johor ni, saya nampak ada beberapa orang hantar mesej ke dalam grup-grup tu. Kononnya mereka nak bertanding secara solo di 56 kerusi DUN di Johor. Dah 2 bulan, bulan April kita saksikan satu insiden kacang lupakan kulit di Negeri Sembilan, di mana mereka tak tahu tebuk atap ke, tebuk dalam ke, tebuk macam-macam ke. Mereka khianati kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan pada bulan April. Dan sekarang bulan Mei, mereka pula mengumumkan nak bertanding secara solo di 56 kerusi DUN Johor, dan kononnya PRN akan diadakan pada bila-bila masa. Asal yang saya ingat pimpinan utama tak ada, tapi pengerusi PH di sini, PMX di sini, saya selaku Ketua Angkatan Muda Harapan, saya seru kita gempur, kita tempur habis-habisan di 56 kerusi DUN Johor.